Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Ashikin binti Tuan Zainal Abidin. Nombor pendaftaran saya F1031. Hari ini saya akan membentangkan pelan lantai bagi sebuah rumah banglo setingkat yang direka khas untuk memenuhi keperluan keluarga bersaiz sederhana. Rumah ini mengandungi 3 bilik tidur, 2 bilik air serta ruang-ruang asas seperti ruang tamu, ruang makan dan dapur, malah beranda. Reka bentuk rumah ini menekankan aspek susun atur yang praktikal, perudaraan semula jadi dan keselesaan pengguna. Pelan ini disusun mengikut grade A hingga D, melintang, dan 1 hingga 5 menegak bagi memudahkan pembacaan teknikal serta pelaksanaan di tapak. Setiap ruang mempunyai ukuran tersendiri yang telah kami tetapkan di sebelah untuk memastikan kesesuaian fungsi dan aliran pergerakan dalam rumah. Saya ditugas untuk mencari roof trusses bagi tension. Saya mendapatkan AG, LY, IU, IV semua ni dalam tabel yang telah diberikan. Okay? Malah CM ni kita perlu tukar kepada milimeter supaya kita dapat guna dengan lebih cepat. First kali kita akan menggunakan formula MPLRD sama dengan area darab dengan FY sama dengan gamma MO. Area yang kami guna adalah 873mm. Area ni kita akan dapat di tabel. Malah kita kira-kira MPLRD ni kita mendapat 240 kN. Kalau nak tahu setiap jawapan kita akan tukar kepada kilonewton. Net yang kami dapat adalah 691mm macam kami tunjuk di sebelah. LCRD pula kami akan dapat 136.82 kN. Malah kami ingin mengatakan LCRD adalah kurang daripada MPRD iaitu 136.82 kurang daripada 240 iaitu MPLRD. Malah kita akan jumpa LCRD kita sudah jumpa iaitu 136.82 kN. Malah kita akan bezakan dia akan mendapat 1.0 atau lebih pada 1.0 ataupun kurang daripada 1.0. Kita nak buat adalah NED bahagi NCRD iaitu NED kita akan menggunakan 150, NCRD kita akan menggunakan apa yang kita dapat tadi iaitu 136.82. Malah kami kira-kira mendapat 1.09 iaitu kurang daripada 1.0. Maka roof trusses tension ni not satisfied. Okay? Mungkin ada masalah dari segi apa-apa saja yang kita tidak dapat gambarkan yang menyebabkan tidak boleh. Assalamualaikum, nama saya Nuri Syahadah binti Kamal Zaman dan nombor pendaftaran saya adalah 13DKA23F1013. Saya akan membentangkan tentang pengiraan untuk trusses yang mengalami compression dalam projek reka bentuk steel structure kami. Pertama sekali kami memilih seksyen keluli 65x65x7 which we consider based on the structural load requirements. Langkah awal kami adalah mengira luas kerata rentas iaitu AG sama dengan 873 mm kuasa 2. Kemudian kami mengira nilai jejari kekenyalan, radius of gyration dan panjang yang tidak disokong unsupported length untuk mendapatkan nisbah kelangsian efektif slenderness ratio lambda. Step ini amatlah penting untuk memastikan the risk of buckling failure under compression. Sebelum semakan kekuatan diteruskan, kami membuat semakan kelas section berdasarkan B bahagi dengan T dan epsilon. Kami dapati B bahagi dengan T melebihi 11.5 epsilon, which mean this section fall under class 3. Oleh itu, analisis berdasarkan kekuatan digunakan. Seterusnya, kami mengira pengurangan buckling atau buckling reduction factor. Berdasarkan nilai kelangsian yang dikira, kami kira fin. Kemudian, kami gunakan untuk mengira buckling reduction factor according to Eurocode 3 formula. Dengan nilai berkali pengurangan buckling, kami meneruskan dengan pengiraan rintangan buckling rekaan atau design buckling resistant NBRD. Setelah memasukkan nilai-nilai yang kami dapat ke dalam formula, kami mendapatkan nilai MBRD. Akhir sekali kami membandingkan dengan beban rekaan yang dikenakan iaitu NED bersamaan dengan 230. Oleh kerana NED lebih kecil daripada MBRD, maka ahli kekuda iaitu trusses selamat digunakan dan mampu menahan beban mampatan tanpa mengalami kegagalan struktur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syanas Ayuni binti Maftar dan nombor matrik saya ialah F1004. Saya akan membentangkan tentang cara mengira restrain dan unrestrained beam. Ini adalah plan rumah kami untuk restrain beam, di mana saya akan kira beam di 1 B ke C. Diberi GK sama dengan 1.5 kN per meter square dan GK sama dengan 2.0 kN per meter square. Dan nilai yang diberi ialah dalam kN per meter cube, tetapi untuk unit load adalah kN per meter. Jadi kita perlu tukar nilai GK dan GK dengan QK itu darab dengan panjang beban, iaitu 3 meter. Seterusnya kira W dengan rumus 1.35 GK tambah 1.5 QK. Jadi W sama dengan 15.08 kN per meter. Seterusnya cari nilai VED dan juga MED. Saiz beam ialah 610, darat 229 dan darat 125, dan grade ialah S275. Jadi kita perlu cari nilai seperti ini menggunakan buku besi yang mengikut saiz tadi. Seterusnya kita kena cari nilai FU dan juga FY menggunakan tabel 3.1 di dalam buku Eurocode. Hasil tambah TW dan juga TF kurang 40. Jadi tengok dekat tabel T kurang daripada 40 dan grade S275. Jadi FY ialah 275 N per mm kuasa 2 dan juga FE ialah 430 N per mm kuasa 2. Seterusnya ialah kita perlu classify the class section. Step pertama ialah kita kena cari epsilon, iaitu merujuk kepada clause 5.52. Unit rumus dia adalah 235 bahagi FY. Di mana FY kita tadi ialah 275, jadi punca kuasa 235 bahagi dengan 275, epsilon dia dapat 0.92. Seterusnya untuk cari flange, kelas flange ialah kita anggarkan kelas flange ialah kelas pertama. Jadi CF per TF dia kena kurang daripada 9 epsilon, di mana CF per TF kita ialah 4.89. 4.89 ialah kurang daripada 9 epsilon, jadi kelas flange ialah kelas 1 adalah OK. Lepas tu kita perlu cari kelas untuk web, di mana CW per TW kena kurang daripada 72 epsilon dan CW per TW kita ialah 46 kurang daripada 72 epsilon. Ia adalah OK. Jadi overall cross section classification is class 1. Seterusnya kita kena cari bending moment merujuk kepada clause 6.13, iaitu mencari MCRD menggunakan rumus W PLY darab dengan FY bahagi dengan gamma M0. W PLY ialah 3680 darab 10 kuasa 3 darab dengan 275 bahagi 1.0. Jadi kita dapat 1012 kNm. Jadi MED kena kurang daripada MCRD, di mana MED kita ialah 16.97 kurang daripada MCRD 1012 kNm. Jadi ia adalah OK. Seterusnya cari shear resistance, di mana kita cari AV merujuk kepada klausa 6.2.6. Rumus dia adalah AV ialah A tolak 2BTF tambah TW tambah 2R darab dengan TF. Jadi AV yang kita dapat ialah 7654 mm kuasa 2. HW dapat 573 mm. Jadi AV minimum ialah 6819 mm kuasa 2. Jika AV lebih besar daripada AV minimum, jadi kita kena guna AV
iaitu 7654 mm kuasa 2. Seterusnya cari VCRD menggunakan clause 6.18 di mana AV darab dengan FY bahagi dengan punca kuasa 3 bahagi dengan gamma M0. Jadi VCRD yang kita dapat ialah 1215 kN. VED lebih kecil daripada VCRD, jadi ia adalah okey. Untuk cari shear buckling, merujuk kepada klausa 6.2.6, kita dapat 48.15 lebih kecil daripada 66.24. Jadi ia adalah okey. No shear buckling check is required. Seterusnya cari deflection resistance, di mana rumus dia adalah deflection maximum ialah sama dengan 5 darab W darab L kuasa 4 bahagi 384 EI. L kita ialah 300 mm. Jadi kira kita dapat 7.68 mm. Lepas tu kita kena cari deflection limit di mana rumus dia L bahagi dengan 200. L kita 300 mm bahagi dengan 200 dapatlah 15 mm. Jadi disebabkan deflection maksimum kita lebih kecil daripada deflection limit, di mana deflection maksimum kita 7.68 lebih kecil daripada 15 mm, jadi ia adalah okey. Jadi deflection ini adalah sesuai dan size beam juga sesuai untuk digunakan. Hari ini saya akan membentangkan pasal unrestrained beam. Kami mengambil unrestrained beam ni pada beam A 2 hingga ke 3. Jadi tengoklah jadi sebelah. GK dan QK telah diberikan pada soalan, iaitu 1.5 km per meter square dan QK adalah 2.0 km per meter square. Malah kita akan tukarkan dia kepada kilonewton per meter. First kali kita akan mencari W, iaitu telah ada di dalam buku nota. Formula itu 1.35 GK tambah 1.5 QK. Malah kita masukkan saja nilai GK dan QK, kita akan dapat 20.6 km per meter. Seperti yang jadi sebelah, kita step yang seterusnya kita akan W darab dengan L. Jawapan di atas tadi kita akan darab dengan L, iaitu 4.1, akan mendapat 84.46 kN per meter. Malah kita akan mencari moment bagi A, iaitu negatif BY. Negatif BY panjang dia 4.1 tambah 84.46, iaitu W tadi kita mencari darab dengan 2.5. Kita akan mendapat BY itu, iaitu 42.23 kN. Lepas tu kita akan mencari moment bagi FY. Lepas tu kita akan mencari AY, iaitu AY tambah BY tolak 84.46 sama dengan kosong. Lepas tu kita guna je algebra apa semua. AY itu kita akan mendapat 42.23 kN. Okay, seperti rajah ini menunjukkan cara kita buat SFT dan BMT. Okay, malah kita akan menggunakan saiz 610 kali 229 kali 125. Kita akan menggunakan grade S275. Okay, formula-formula ni ada dekat table, iaitu H sama dengan 612.2 mm, P 229 mm, TW 11.9 mm, CW per TW sama dengan 4.6, TF sama dengan 19.6 mm, CF sama dengan 4.89, R sama dengan 12.7 mm, area sama dengan 159 kali 10 kuasa 2 mm. So inilah sebagainya kita akan dapat di table. Malah yang mana lagi tak ditukarkan oleh milimeter, kita akan tukarkan kepada milimeter. Kemudian kita akan classify cross section, iaitu kita boleh tengok di klausa 3.21 di table 3.1. Kita akan mencari FY, iaitu FY kita akan menggunakan 275 Newton per milimeter. And then kita akan cari gamma, iaitu punca 235 per FY. Itu kita akan mendapat 0.92. Therefore, overall cross section classification in class 1. Kemudian kita akan mencari bending distance. Okay, kemudian kita akan mencari bending resistance. Bending resistance ni formula dia MCRD sama dengan WPLY FY bahagi gamma MO. WPLY tadi kita akan dapat di table tadi kan, 3680 kali 10 kuasa 3. FY kita 275 dan gamma MO kita adalah 1.0. Jadi kita akan mendapat 1012 kN.
since MED kita akan menggunakan 43.29 kN. Jadi kalau MED kurang daripada MCRD, kiranya satisfied and okay. Seterusnya kita akan mencari daripada torsional buckling checking, iaitu kita ikut je formula dia. Kita akan cari C1 dulu sebab dia tidak memberikan C1. Malah kita akan mendapat C1 tu, kita akan dapat 1.88. MCR pula ada formula dia, kita akan mendapat 3069 kN per meter. And then kita akan cari mengikut formula dia, punca WPLY darab FY bahagi MCR. Kita akan dapat 0.57. And then kita akan kira buckling curve and imperfection factor, iaitu first kali kita akan kira H per B. H per B ni adalah tinggi dengan lebar. Tinggi lebar ni ada dalam tabel, okey. Kami mendapat 2.67, iaitu use buckling curve tu daripada B. Okey, kalau B kita akan menggunakan 0.34. 0.34 tu kan kita nak dapat adi table clausa. Okey. Lepas tu kita akan ikut step per step 0.5 darab 1 so tambah 0.34. Lepas tu darab dengan 0.57 tolak 0.2 tambah dengan 0.57 kuasa 2. Ikut step dia, maka kita akan dapatlah jawapan dia 0.73. Lepas tu kita akan cari ikut step dia. Selepas cari apa yang diinginkan, kita akan boleh cari MBRD, iaitu sebanyak 0.5. Malah kita akan mendapat MBRD adalah 850. Lalu kita kena bahagikan MED bagi MBRD supaya kita dapat lihat kurang daripada 1.0 ataupun lebih daripada 1.0. Maka dari segi kiraan kami mendapat 0.05, iaitu kurang daripada 1.0. Kiranya satisfied bagi pengiraan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musfira Akila binti Zaidi. Nombor pendaftaran saya 13DK23F1010. Saya telah ditugaskan untuk mencari kolom design. Saya membuat pengiraan kolom design pada 2B. Mula-mula kita perlu mencari segala maklumat seperti N, TF, CF per TF, IZ, WPL, BR, CW per AW, IY, WPLYZ, TW, DIY, IZ dan A. Sebelum itu kita harus mengenal pasti section, iaitu 152 darab 152 darab 37 UC, menggunakan grade S275. Ketinggian rumah kami ialah 5633 mm. Pada tabel 3.1 kita harus mengenal pasti material properties, iaitu steel grade yang kita gunakan iaitu S275. T 40 mm, FY sama dengan 275 N dan FU 430 N per mm kuasa 2. Selepas itu kita harus mencari classification of section dalam tabel 5.2. Kita harus mengenal pasti web subject to compression, CW per TW sama dengan 15.5 lebih banyak 33 seperti di atas. Web is in class 1 flank subject to compression. Masukkan data dan menentukan flank dalam kelas yang mana. Selepas mencari flank, kita harus mencari kolom slenderness dalam klausa 6.3.1. Kita mendapat data TY sama dengan 5633 bersamaan dengan ketinggian rumah. Masukkan ke dalam rumus LCRY1 dan LCRY2. Selepas itu kita harus mencari meja axis YY. Masukkan di dalam rumus dan dapat jawapan 1.0 untuk axis Y, dan untuk meja X
kita mendapat jawapan 1.68. Selepas itu kita harus mencari compression resistance checking di dalam klausa 6.2.4. The checking most satisfied rumus NED per NECRD. For class 1 cross section, NCRD per NERD kita masukkan dalam rumus. Selepas itu kita harus mencari buckling resistance checking di dalam klausa 6.3.1. The checking most satisfied NED per NBRD. For class 1 cross section, NBRD sama dengan AFY per YM. Buckling measure YY sama dengan XY sama dengan 1 per DY tambah theta Y tolak XY, di mana DY kita masukkan data dan mendapat jawapan 0.9 dan Y 0.13. NBRD sama dengan AFY per YMM dan mendapat jawapan akhir iaitu 945.53. Akhir sekali kita harus mencari buckling curve minor axially, iaitu rumusnya adalah Y2 sama dengan 1 per 1 tambah theta tolak XY, di mana theta 2 sama dengan 0.5, 11.5 100 X kuasa 2 sama dengan, masukkan nilai dan mendapat jawapan 0.59. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Muhammad Zulkifli, nombor matriks 13DKA 22F 2007. Saya akan meneruskan penerangan bagi pengiraan volt. Sambungan tertakluk kepada beban muktamad 120 kN. Semak sama ada saiz 24 mm dalam grade 4.6 yang sesuai. Kesipian antara beban titik ke pusat tiang adalah 300 mm. Analisis jika external load, butiran lubang dan bolt. Bolt diameternya adalah 24 mm, EL 50 mm, P1 adalah 100 mm, DO adalah 26 mm. Direct shear dalam bolt A pula adalah Fs equal P per N, iaitu 120 per 8 equal to 15 kN, 15 kN. Shear due to torsion in bolt A, Ft per total darab kuasa 2 plus total Y kuasa 2. Kita akan assume FUB adalah 400. Saya merujuk tabel 3.1 FURD untuk pengiraan shear due to torsion in bolt A, Ft, PER per total X kuasa 2 plus total Y kuasa 2. Total X kuasa 2 is equal to 8 darab 50 kuasa 2 equal to 20,000 mm kuasa 2. Total Y kuasa 2 pula is equal to 4 darab 50 kuasa 2 tambah 150 kuasa 2 is equal to 100,000 mm kuasa 2. R1 pula adalah punca kuasa, hasil punca kuasa 50 kuasa 2 tambah 150 kuasa 2 equal to 158.1 mm. FT adalah 120 darab 300 darab 15,810 dibahagikan dengan 20,000 tambah 100,000 equal to 47.4 kN. Seterusnya, kita akan assume shear occurred at the threaded section, hence shear area. Area is equal to AT equal to 353 mm kuasa 2. FUB adalah 400 Nm kuasa 2. Kita akan refer to table 3.1. FURD is equal to 0.6 darab 400 darab 353 darab 10 kuasa negatif 3 dibahagikan dengan 1.25. Hasilnya adalah 67.78 kN. dB is the smallest of, refer to table 3.4. Kita akan guna formula EI bahagi dengan 3DO is equal to 50 bahagi 3 darab 28 equal to 0.64. Untuk FUB bahagi dengan FD adalah 400 bahagi dengan 430 equal to 0.93.
untuk P1 bahagi 3DO yang adalah 1 bahagi 4 equal to 100 bahagi 3 darab 26 equal to 1/4 iaitu 1.30. Therefore, D minimum adalah 0.64. K1 is the smallest of 2.8 E kuasa 2 bahagi DO sama dengan 2.8 darab 50/26 equal to 3.68. 1.4 P kuasa 2 DO is equal to 1.4 darab 100/26 equal to 3.68. Therefore, K1 adalah bersamaan 2.5. FBRD equal to 2.5 darab 064 darab 430 darab 24 darab 20 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan 1.25 dapat 264.2 kN. Since FBRDED is equal to 54.1 kN, therefore 24 mm diameter of bolt grade 4.6 is satisfactory for the connections. Sekian, terima kasih.